Di Ottawa, Illinois, kira-kira 130 km barat daya Chicago, terdapat satu tarikan pelik yang dikenali sebagai Volvo Island. Di tengah-tengah tasik buatan manusia, bekas lombong arang batu terbuka, berdiri sebuah kereta Volvo S80, keluaran tahun 2001 yang seolah-olah terkandas di atas pulau kecil yang hanya cukup untuk satu kereta saja. Kereta ini sengaja diletakkan di situ pada tahun 2011 oleh seorang pemilik bengkel tempatan bernama Scott Mann. Caranya agak ekstrim. Beliau menunda kereta Volvo itu ke sebuah tanjung kecil di tasik tersebut, kemudian menggunakan jengkaut untuk menggali dan memotong tanah di sekelilingnya sehingga tanjung itu bertukar menjadi pulau kecil yang terpisah sepenuhnya dari daratan. Hasilnya, kereta Volvo itu kini terkurung di tengah tasik tanpa sebarang jambatan atau laluan. Idea asal Scott Mann ialah mengadakan pertandingan di media sosial. Sesiapa yang dapat meneka atau mencipta cerita paling menarik tentang bagaimana kereta itu sampai ke situ akan memenangi hadiah. Namun, beliau membatalkan pertandingan itu kerana bimbang orang ramai akan cuba berenang atau mendayung bot ke pulau tersebut dan membahayakan diri. Walaupun telah lebih 14 tahun dibiarkan terdedah kepada hujan, salji, angin kencang dan cuaca ekstrim Midwest Amerika, kereta Volvo itu masih dalam keadaan sangat baik. Capnya masih cantik, tiada karat teruk dan kaca masih utuh. Ia menjadi mercu tanda tidak rasmi yang selalu menarik perhatian pemandu di persimpangan Illinois Road 71 dan US Highway 6. Scott Mann sendiri menganggap ciptaan ini sebagai satu jenaka besar dan kini gembira kerana Volvo Island telah menjadi tarikan pelancong kecil yang unik dan sering difoto oleh orang yang lalu lalang. Ia membuktikan bahawa kadang-kala benda paling pelik dan tidak diduga boleh menjadi simbol tempat yang paling diingati. Terima kasih kerana baca sampai habis ya.